semalam tak makan nasi. Ibu, Aminah boleh tolong ibu kerja angkat air? Tak apa. Ibu tak nak kamu kerja. Hari ni kita akan jumpa juga Khalifah Umar. Ibu yakin dia boleh tolong kita. Sebab dia adalah pemimpin yang adil. Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Aku datang ingin mengadu tentang pegawai zakat di daerahku. Aku seorang ibu tunggal, tetapi bantuan tidak pernah sampai kepadaku. Waalaikumsalam. Benarkah begitu, Fatimah? Siapa pegawai yang bekerja di sana? Nama pegawai zakat itu adalah Hakim, wahai Khalifah. Dia hanya memberikan bantuan kepada orang yang dikenalinya sahaja. Apa? Ini tidak boleh dibiarkan. Zaid, bawa Hakim kemari. Baik, Khalifah Umar. Assalamualaikum wahai Hakim. Waalaikumsalam. Amirul Mukminin ingin bertemu dengan kamu. Kenapa ingin bertemu denganku? Ada urusan yang perlu dibincangkan. Okey. Assalamualaikum Khalifah. Benarkah Khalifah memanggil saya? Ya, saya ingin berjumpa dengan kamu. Adakah benar kamu tidak menjalankan amanah dan tidak memberikan zakat dengan betul? Ampun wahai Amirul Mukminin, aku hanya memilih siapa yang aku tahu saja keadaannya. Adakah kamu menilai dengan perasaan kamu ataupun kamu menilai dengan keadilan? Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, Aku sedar kesilapan aku. Aku lalai dalam menjalankan amanah yang diberikan. Maafkan aku wahai Amirul Mukminin. Korang nak tengokkan video tadi. Inilah ciri-ciri pemimpin Islam yang menjalankan tanggungjawab dan menegakkan keadilan. Rakyat akan sejahtera apabila pemimpin bersikap adil dan bertanggungjawab. Bila pemimpin adil, anak kecil pun boleh tersenyum. Dan bila amanah dijaga, rezeki menjadi berkat. Ingat, keadilan adalah tiang pemerintahan dan amanah adalah kunci kepercayaan. Pemerintahan yang amanah dan adil akan membawa rahmat kepada semua. Mas